Assalamualaikum semua. Kali ini kami ke Terapuri Heritage Village, satu resort yang mengumpulkan bangunan-bangunan umur ratusan tahun di satu tempat dan dibuat resort untuk memperkenalkan arkitektur bangunan-bangunan lama. Izinkan saya untuk kritik perkara-perkara yang boleh diperbaiki di bilik air ini. Bilik air ini mempunyai 3 dinding yang ada tingkap. Salah satu tingkapnya adalah gelas yang besar dan diberi bidai. Saranan saya, bidai ini perlu dikemaskan kerana bidai ini cantik, telah disediakan oleh owner. Tapi bahagian housekeeping kena perkemaskan lagi supaya tujuan bidai ini untuk melindungi aib orang yang telah sedang mandi di dalam bilik air tidak boleh diintai dari luar dengan senang. Setelah diperhatikan, rupanya bidai ini mencukupi untuk menutup keseluruhannya. Tidak perlulah kita pinkan antara dua bidai untuk menutup celah-celah bidai itu. Begitu juga di tingkat tepi ini, bidai itu tergantung dengan tidak cantik lah, tidak ada berkedut-kedut. Jadi saya adjustkan sikit, maka alhamdulillah okey. Ini adalah pemandangan bilik air dari belakang rumah Kubang Jela. Oh, ini bilik kami yang ada langsir. Kalau dibuka langsir tu kita akan mandi dan nampak luar lah.